Perang Khaybar pada bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada bulan Muharram banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang terbesar adalah Perang Khaybar. Menariknya Perang Khaybar ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menentang penduduk di Khaybar kerana mereka adalah dalang tentera Ahzab yang telah menghasut Quraisy untuk menyerang Madinah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama dengan mereka yang menyertai Bai'atul Ridwan, itu seramai 1,400 orang. Dan di pihak musuh pula ada seramai 10,000 orang ketenteraan, tidak termasuk dengan mereka yang sukarela dan juga bantuan daripada luar. Serta Khaybar ini besar, memiliki 8 kota yang besar, tidak termasuk dengan kota-kota yang kecil. Dan yang paling menarik adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat mampu menerobosi dan juga mengalahkan tentera Khaybar yang begitu ramai, yang memiliki kota-kota yang kuat, tetapi tewas di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Hasil daripada peperangan ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah menerima harta rampasan perang yang agak besar. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.